Okey. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Saya Fauzan. Dan saya Faizal. Saya dari Selangor. Dan saya dari Sabah. Hari ini kita akan belajar 3 perkataan mudah logat Sabah. Jom. Perkataan yang pertama, Siuk. sauk. Pet. Siuk bermaksud seronok. Perkataan yang kedua, Tapuk. tapuk tepek. Pet. Tapuk bermaksud sembunyi. Sembunyi. Perkataan yang ketiga, Siring. siring. Mengiring. Bukan. Siring bermaksud tepi. Okey, Encik Fauzan, apa yang anda belajar sebentar tadi? Tadi kita belajar 3 perkataan, yang mana 3 perkataan ni sikit je, tapi saya dapat lebih memahami dia, lebih mengenali dia. Dan kita sebagai seorang Muslim, kita kena saling mengenali, yang mana dalam hadis kata seorang Muslim itu adalah saudaranya bagi Muslim yang lain. Ingat semua, persaudaraan itu tiada sempadan.